Bayangkan jika shilling kecil yang mungkin sedang tersimpan di dalam dompet, laci atau tabung di rumah sebenarnya membuat ramai orang berhenti seketika apabila melihat tarikhnya. Persoalannya, di mana anda menjual shilling lama anda jika suatu hari nanti ada orang sanggup membayarnya dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada nilai asal? Jangan jawab lagi, kerana sebelum anda membuat sebarang keputusan, video ini mungkin akan mengubah cara anda melihat shilling 10 sen Malaysia tahun 2008. Pastikan anda menonton sehingga ke penghujung kerana di akhir video saya akan berkongsi nilai yang sering dikaitkan dengan shilling ini dan sebab mengapa semakin ramai peminat numismatik mula memberi perhatian kepadanya. Sebelum kita bermula, jangan lupa tekan butang subscribe, aktifkan loceng pemberitahuan dan berikan like supaya anda tidak terlepas video-video menarik tentang shilling Malaysia yang mungkin sedang berada di tangan anda tanpa anda sedari. Apabila bercakap tentang shilling lama, ramai orang terus membayangkan shilling yang berusia puluhan tahun. Mereka percaya hanya shilling keluaran tahun 1960N, 1970N atau 1980N sahaja yang mempunyai nilai tinggi. Namun hakikatnya, dunia pengumpulan shilling jauh lebih menarik daripada itu. Ada juga shilling yang usianya tidak terlalu lama tetapi tetap mendapat perhatian kerana beberapa faktor tertentu yang menjadikannya menarik di mata pengumpul. Shilling 10 sen Malaysia tahun 2008 adalah antara shilling yang sering diabaikan. Hampir setiap orang pernah menggunakannya ketika membeli makanan, membayar parkir atau menerima baki daripada kedai. Oleh sebab ia begitu biasa, ramai tidak pernah menyangka bahawa suatu hari nanti shilling ini boleh menjadi topik perbualan dalam kalangan pengumpul. Pernahkah anda terfikir berapa banyak shilling 10 sen yang pernah melalui tangan anda sepanjang hidup? Mungkin ratusan, mungkin ribuan. Tetapi berapa banyak yang anda simpan? Kebanyakan daripada kita terus membelanjakannya tanpa melihat tahun keluaran atau keadaan fizikal shilling tersebut. Di sinilah kesilapan yang sering berlaku. Pengumpul shilling tidak hanya melihat nilai muka sebanyak 10 sen. Mereka melihat kisah di sebalik shilling itu, keadaan permukaannya, tahap kilauan asal, ketajaman reka bentuk dan pelbagai ciri lain yang tidak disedari oleh orang biasa. Bayangkan dua keping shilling 10 sen tahun 2008 berada di atas meja. Kedua-duanya mempunyai tahun yang sama. Namun selepas diperiksa dengan teliti, salah satunya kelihatan hampir sempurna, manakala satu lagi sudah penuh dengan calar, kesan haus dan perubahan warna. Walaupun kedua-duanya bernilai 10 sen untuk urusan harian, dalam dunia pengumpulan shilling, perbezaannya boleh menjadi sangat besar. Inilah sebabnya ramai pengumpul sanggup meluangkan masa memeriksa satu demi satu shilling yang mereka miliki. Mereka percaya setiap shilling mempunyai peluang untuk menjadi sesuatu yang lebih bernilai jika berada dalam keadaan terbaik. Menariknya, ramai yang hanya mula mencari shilling lama selepas mendengar cerita seseorang berjaya menjual koleksi mereka dengan harga yang mengejutkan. Ketika itu barulah mereka membuka tabung lama, mencari di dalam almari, atau mengeluarkan bekas shilling yang sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Kadang-kala, shilling yang dianggap tidak penting selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi bahan perbualan kerana minat pengumpul semakin meningkat. Apabila semakin ramai orang ingin mendapatkan shilling tertentu tetapi jumlah yang berkualiti semakin berkurangan, perhatian terhadap shilling tersebut juga boleh meningkat. Shilling 10 sen Malaysia tahun 2008 sering menjadi antara shilling yang diperiksa oleh pengumpul yang gemar melengkapkan koleksi mengikut tahun keluaran. Mereka bukan sekadar mahu memiliki satu shilling, tetapi mahu memiliki keseluruhan siri daripada pelbagai tahun. Oleh sebab itu, setiap tahun keluaran mempunyai tempat tersendiri dalam koleksi mereka. Satu perkara yang menarik ialah ramai orang menyimpan shilling tanpa sebarang perlindungan. Ada yang mencampurkannya dengan paku, skru, kunci dan pelbagai barangan logam lain. Akibatnya, permukaan shilling mudah tercalar. Sedangkan bagi pengumpul, calar kecil sekalipun boleh mempengaruhi daya tarikan sesuatu shilling. Sebab skim ramai kolektor berpengalaman akan menggunakan bekas khas untuk menyimpan shilling mereka. Mereka mengelakkan sentuhan yang berlebihan kerana minyak daripada jari juga boleh memberi kesan kepada permukaan shilling dalam tempoh yang lama. Selain keadaan fizikal,
Ramai juga gemar memeriksa jika terdapat ciri-ciri luar biasa pada shilling mereka. Ada yang mencari perbezaan kecil pada cetakan, kedudukan tulisan atau bentuk tertentu yang kelihatan tidak sama seperti shilling biasa. Penemuan seperti ini sering membuatkan aktiviti mengumpul shilling menjadi lebih menarik. Walaupun kebanyakan shilling yang ditemui adalah shilling biasa, proses mencarinya sendiri memberikan kepuasan kepada para pengumpul. Mereka tidak pernah tahu bila mereka akan menemui sesuatu yang unik. Jika anda masih mempunyai tabung lama di rumah, cuba fikirkan bila kali terakhir anda membukanya. Mungkin terdapat berpuluh-puluh keping shilling 10 sen yang sudah lama tidak digunakan. Daripada membiarkannya terus tersimpan, tidak salah jika anda meluangkan sedikit masa untuk memeriksa tahun keluarannya. Ramai orang mula berminat dengan dunia shilling hanya kerana rasa ingin tahu. Mereka melihat satu video, kemudian memeriksa shilling sendiri, dan akhirnya menjadikan hobi mengumpul shilling sebagai aktiviti yang menyeronokkan bersama keluarga. Ada juga ibu bapa yang mengajar anak-anak mengenali sejarah mata wang Malaysia melalui koleksi shilling. Aktiviti ini bukan sahaja menyeronokkan, malah membantu menghargai perjalanan ekonomi dan sejarah negara melalui kepingan logam kecil yang sering dipandang remeh. Apa yang menjadikan shilling lebih menarik ialah setiap keping mempunyai perjalanan tersendiri. Ada yang pernah digunakan di pasar malam, ada yang berada di dalam mesin layan diri, ada yang disimpan bertahun-tahun dalam dompet, dan ada juga yang terus berada dalam simpanan sejak hari pertama ia dikeluarkan. Semua perjalanan itu meninggalkan kesan yang berbeza pada setiap shilling. Sebab skim pengumpul sering mengatakan tiada dua keping shilling yang benar-benar sama dari segi keadaan fizikalnya. Jadi sebelum anda menganggap shilling 10 sen tahun 2008 hanyalah shilling biasa, cuba perhatikan dengan lebih teliti. Lihat keadaan permukaannya, periksa tarikhnya dan fikirkan berapa lama shilling itu telah berada dalam simpanan anda. Kadang-kala, sesuatu yang kelihatan biasa boleh menjadi permulaan kepada hobi yang sangat menarik. Ramai orang tidak menyedari bahawa kesabaran merupakan perkara paling penting dalam dunia pengumpulan shilling. Kolektor yang berpengalaman tidak tergesa-gesa membuat keputusan apabila menemui sesuatu shilling. Mereka akan memeriksa setiap sudut, membandingkan keadaan fizikalnya dan memastikan sama ada shilling tersebut benar-benar memenuhi ciri yang mereka cari. Skim sebabnya dua keping shilling yang kelihatan sama pada pandangan pertama boleh menerima perhatian yang berbeza daripada pengumpul. Jika anda mempunyai beberapa keping shilling 10 sen tahun 2008, jangan hanya melihat satu sahaja. Cuba bandingkan kesemuanya. Mungkin anda akan mendapati ada yang masih mempunyai permukaan yang licin dan berkilat, manakala ada yang sudah pudar akibat digunakan selama bertahun-tahun. Perbezaan seperti inilah yang sering menarik perhatian peminat numismatik. Ramai juga yang tidak sedar bahawa cara menyimpan shilling memainkan peranan penting. Shilling yang disimpan di tempat yang kering dan bersih biasanya mampu mengekalkan keadaannya dengan lebih baik berbanding shilling yang dibiarkan bercampur dengan pelbagai barangan logam lain. Semakin baik keadaan shilling dipelihara, semakin tinggi kemungkinan ia menjadi pilihan pengumpul yang mencari koleksi berkualiti. Satu lagi perkara yang menarik ialah setiap kali seseorang menemui shilling lama di rumah, mereka pasti akan mula bertanya soalan yang sama. Adakah shilling ini mempunyai nilai kepada pengumpul? Soalan itu sering membawa mereka untuk mempelajari lebih banyak tentang dunia shilling dan akhirnya menjadikan hobi tersebut sesuatu yang menyeronokkan. Mungkin sekarang anda sedang teringat akan sebuah tabung lama yang sudah lama tidak dibuka. Atau mungkin terdapat sebuah bekas kecil di dalam almari yang dipenuhi shilling baki daripada pembelian bertahun-tahun dahulu. Jangan terkejut jika di dalamnya terdapat beberapa keping shilling 10 sen tahun 2008 yang masih berada dalam keadaan baik. Perkara yang paling menarik tentang dunia pengumpulan shilling ialah setiap penemuan memberikan rasa teruja. Walaupun akhirnya shilling itu hanyalah shilling biasa, pengalaman mencarinya tetap memberikan kepuasan. Dan jika bernasib baik, anda mungkin menemui shilling yang benar-benar dicari oleh seseorang pengumpul. Sebab skim ramai kolektor tidak pernah jemu memeriksa shilling satu demi satu. Mereka tahu peluang untuk menemui sesuatu yang menarik sentiasa ada. Ada yang melakukannya setiap hujung minggu, ada yang membeli tabung lama di pasar barangan terpakai,
malah ada juga yang sentiasa memeriksa baki setiap kali membuat pembelian. Bayangkan jika anda mula memeriksa semua shilling yang berada di rumah hari ini. Berapa banyak shilling 10 sen tahun 2008 yang mungkin anda temui? Mungkin hanya 1, mungkin 5, atau mungkin lebih daripada itu. Walaupun jumlahnya banyak, keadaan setiap shilling tetap berbeza dan skim yang menjadikan proses pencarian begitu menarik. Jika anda benar-benar berminat untuk menyimpan shilling, biasakan diri memegangnya dengan berhati-hati dan simpan di tempat yang sesuai. Langkah yang mudah seperti ini boleh membantu mengekalkan keadaan shilling dalam jangka masa yang panjang. Kini tiba masanya untuk persoalan yang saya sebutkan pada awal video. Di manakah anda akan menjual shilling lama anda jika suatu hari nanti ada pengumpul yang berminat mendapatkannya? Ramai orang terus menjual tanpa membuat sebaran semakan, sedangkan mengetahui maklumat tentang shilling sendiri adalah langkah yang lebih bijak sebelum membuat apa-apa keputusan. Perlu diingat bahawa bukan semua shilling 10 sen Malaysia tahun 2008 mempunyai nilai yang sama. Nilai sesuatu shilling bergantung kepada faktor seperti keadaan fizikal, permintaan pengumpul, keunikan tertentu dan pelbagai aspek lain yang dinilai oleh pasaran koleksi. Oleh itu, jangan menganggap setiap shilling akan memperoleh harga yang sama. Namun begitu, terdapat dakwaan dan perkongsian dalam kalangan peminat shilling bahawa shilling 10 sen Malaysia tahun 2008 dalam keadaan tertentu boleh dikaitkan dengan nilai sekitar $450 dalam pasaran koleksi. Nilai tersebut bukanlah harga tetap untuk semua shilling, tetapi bergantung kepada keadaan dan minat pembeli pada masa urus niaga dilakukan. Sebab skim, ramai orang kini mula memeriksa shilling lama mereka sebelum membelanjakannya. Shilling yang kelihatan biasa hari ini mungkin sebenarnya menarik perhatian seorang pengumpul yang sedang mencari tahun keluaran tertentu untuk melengkapkan koleksi mereka. Jika anda mempunyai shilling 10 sen Malaysia tahun 2008, jangan tergesa-gesa menggunakannya. Periksa dahulu keadaannya, simpan dengan baik dan teruskan menambah pengetahuan tentang dunia numismatik. Anda mungkin akan melihat shilling kecil itu dengan perspektif yang berbeza selepas ini. Terima kasih kerana menonton sehingga penghujung video. Jika anda suka kandungan seperti ini, jangan lupa tekan butang like, subscribe, dan aktifkan loceng pemberitahuan supaya anda tidak terlepas video-video seterusnya tentang shilling Malaysia yang mungkin masih berada di dalam dompet atau rumah anda tanpa anda sedari. Kongsikan juga di ruangan komen, adakah anda pernah menemui shilling 10 sen tahun 2008, dan jika ya, berapa keping yang anda miliki? Sampai jumpa dalam video yang seterusnya.